So talk about blind support ni, is it still prevalent? Is this something yang akan memakan diri sendiri tak? Terutama sekali kalau kita tengok Honda punya kereta like for like dengan kereta China or even kereta Korea, maybe features tu macam tuan sini cakap, Chinese car ni dia suka bagi features pada harga yang maybe lebih kurang sama. Is this bad for the consumer ke macam mana? Dia ialah satu game yang cukup menarik. Kalau kita kira value for money, memang kita China lah. There you go. Tapi for features lah, features. Tapi kereta ni ada maintenance. Betul. So benda tu yang kita tak tahu. So kalau company dia betul-betul jaga after sales dia, memang menarik lah. Harga murah, parts availability ada, bagus. Alhamdulillah. Dan kemudian kita ada residual value, second hand value. Yang itu pun penting juga. Kalau kereta tu harga dia jatuh merudum, orang akan serik. Sebab kita dalam hidup, kita nak upgrade. From this model, kita nak upgrade pergi model lain. Zaman sekarang ni, saya nampak ramai yang lepas 5 tahun dia dah bosan dengan kereta tu, dia nak upgrade, dia sanggup keluar duit untuk top up dia punya baki loan. Yang itu saya cukup tak setuju. Sebab pada pendapat saya, duit itu patut dibelanjakan untuk pendidikan, untuk kesihatan, banyak lagi benda lain. So pada saya, residual value tu memang satu ialah kereta tu sendiri. Nombor dua ialah jumlah ataupun our loan tenor. 9 tahun ni pada pendapat saya dah terlalu lama. Sebab 9 tahun ni kereta pun usually 5 tahun dah start rosak-rosak. Betul. Tapi loan kita boleh normalizekan to 9 years. Kereta ni bila dia buat, dia tengok dalam pasaran global, kebanyakan orang akan tukar kereta selepas 5 tahun. Sebab itu loan dia dah habis. They will change. So dia akan buat kereta tu tahan 5 tahun. Tidak ada syarikat kereta yang akan buat kereta khusus untuk orang Malaysia saja. Orang Malaysia saja ingat yang Malaysia ni kira paksi untuk dalam dunia ni lah. Sebenarnya global market Malaysia ni kecil saja. So kita kena terima apa yang diorang buat untuk dunia lain. So the car will last for 5 years and after that your maintenance will go up.